ulap, ikan goreng crispy, sayur buncis. Lepas tu ayam goreng dah. Ini namanya menu Mami, menu I. Kalau Pipi nak kena berlemak-lemak, malah lah menu tu. Kadang-kadang kita nak lah juga makan menu kita kan. Kalau Tok Mi nanti dia kalut lah. Pandai-pandai lah. Masaklah sendiri. Kalau Mami sama. Tok Mi dia berlemak-lemak, dia sama dengan Pipi. Sambal belacan sedap. Tengah tunggu Pipi je. Nak makan lah ke? Tumbuk. Sambal belacan tumbuk. Tadi kita tumbuk. Yang baru masuk tu, okay, yang Madam pakai ni lip gloss tau. Yang ni harga dia RM28 je. Papa nak makan tak sebenarnya kakak? I told him that you're waiting for him for lunch. Oh. He didn't say he wanted to. Okay. Papa kat traffic light mana? I don't know. He didn't say. Macam jauh je. Mami tak makan apa lagi. Last malam tengah hari makan sup tom yum 3-4 mulut je. Tu yang lapar lah. Abang ikut Papa. Makan ikan Medan, sabarlah. Makan sayur je. Sayur ni sedap. Sambal belacan sedap-sedap. Sambal belacan ni kalau medium memang sedap lah. Kelly dengan abang pergi hospital ke apa? Pergi dentist ke apa? Papa sampai dah. Semangat. So Mami abang Mami tak ikut tau. Apa-apa ikut tau. Mami nak bersiap. Mami ada appointment, okay? Boleh tak abang? Abang tak payah buat muka macam tu. Papa pergi sama je lah. Nanti Mami pergi you punya next appointment. Abang ni, dia sepatutnya boleh je pergi appointment dengan Kelly. Lepas dia kata apa, Mami macam mana I nak mengharungi semuanya sendiri. Kerja. Nak pergi cek gigi je pun. Bukannya nak cabut gigi pun. Doktor nak cek je gigi. Macam mana I nak mengharungi seorang diri. Lepas tu Mami ada appointment je. Mami kena bersiap. Lepas tu Mami, am I extracting my tooth or are they checking my tooth? check only. Check first. Tak, mana cek lah. Ni cabut dah. Okay. No, it's me. Amani yang kena check. Amani belum pergi check. Kan handsome Tipi kan. Okay, yang ni korang boleh screenshot. Okay, Tipi dia ni, dia makan sapi rambut tu. Rambut dia dah tumbuh kat depan tu. Yang dia buat pattern macam gitu tu lah. After I get mine checked, I will. Abang tak kira doa lah. Cepat macam lah. Karim, nak makan tu, nak beri. No, it's okay. Kadang tu dah cabut gigi nanti tak boleh makan nanti. Say bye. Nampak muda kan? Rambut tu yang view tinggi yang dia orang tengok rambut you ya. Papa, you look shorter. Oh, look youngest. Tak, kita tengok dari jauh dia nampak lain dah. Nah, I aku juga. didn't see your hair, but you look shorter. Rambut pendek. Papa kasi hair. Dia makan suplemen di bio tu lah. Rambut dia tumbuh kat Ada depan. satu lagi yang I tak share lagi. Oh, ya ke? Nanti I share. Dah, sebab itu makan tu rambut. Dia satu lagi. Oh, untuk jambang ni. Dah. Ada Banyak ni suplemen. Bukan tu suplemen kuat saya makan tu. Itu yang NMN apa? Oh, NMN tu. Itu untuk anti-aging. I cerita pasal rambut. Bukan. Oh, sekarang you cerita pasal you nampak muda. Faham? NMN tu untuk muda. I cerita pasal rambut dia. Tapi nampak muda lah. Oh, tu yang dia cerita pasal NMN tu. Rambut lain. Rambut lain. Papa looks like Eminem without the blonde part. I don't think that's what we're talking about.
No, he looks Eminem want to have his haircut. NMN tu untuk anti-aging. We're not talking about that. That's Eminem. Mami talking Saya about ambil something else. Saya nak ambil dapat tu saya pakai sudu. He does not look like Eminem. If he was blonde, Remove beg kuning dah. Dah remove dah. Beli dengan usahawan I. Ni punya lauk kali. Sebab ni Mami punya kan dah cakap Mami punya lauk hari ni. Bukan papa punya lauk. Roblox blonde hair. Sedap lah. Hey guys, we're Okay. Kena tak? Esok Mami masak lemak kuning. Ikan